orang Arab ni, terutama especially Saudi lah, yang saya boleh letak masa saya duduk di Saudi. So orang Saudi ni dia memang auto baik. Dia akan memang auto malaikat orang panggil. Lepas kita sahur, kita akan pergi ke masjid. Kadang-kadang tu macam kita solat di luar, tiba-tiba nanti akan ada orang tak pasti, mungkin orang masjid, dia akan tutup pintu. Dia tutup pintu. Kita mula takut. Apa tutup pintu ni? Rupanya dia nak bagi duit. Dan sampai satu tahap tu, apa yang sedikit menyedihkan ialah memang dia orang kan ada masalah air, kekurangan air. Jadi bila nak masak tu, air tu sedikit jimat. Tu yang ada pengalaman bila kita orang makan tu, daging tu rasa pasir. Kenya dia sembahyang tarawih dia 8 rakaat. Satu rakaat dia 1 makro'. Satu makro' ni daripada bintang ke bintang. Ya. Maknanya dalam 2 muka setengah satu makro'. Maknanya cikgu, 8 rakaat khatam. Dia menjaga, dia tahu, dia ada yang macam tahap puasa dia tak boleh pegang komputer, tak boleh pegang laptop untuk menahan diri. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Borak Kopi O, Kopi Pekat Borak Padat. Saya Fendi Zulkifli selaku hos anda kali ini dan bersama saya Ustaz Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membawakan topik yang agak menarik, iaitu Ramadan merentasi samudra. Nama tajuk pun dah macam gempak kan. Sebenarnya apa tu? Kan? Kita nak membincangkan mengenai Ramadan ni disambut di pelbagai negara dan budaya kan. Macam Ustaz pun dah pengalaman, mungkin dah merantau, dah beberapa negara pergi. So kita akan cerita lebih detail lah mengenai ini. Dan apakah cara mereka menyambut. Tapi dalam pada masa sama, kita ni semua orang Islam dan tetap bersatu dengan tujuan iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebelum tu Ustaz, saya nak tanya soalan cepu cemas lah biasanya. Cepu cemas. Biasanya kita akan tanya soalan lah. Dia macam lawak bapak-bapak lah sikit kan. Dalam banyak-banyak. Ya ke? Terus? Dalam banyak-banyak kopi Ustaz, kopi apa yang bantu kita muhasabah diri? Tu kan. Cemas betul ni. Cemas kan? Kau periksalah hati. So Ustaz, kita terus je lah. Ini cia-cia ni. Ni cia-cia. Ni cia-cia tapi versi kopi. Okay. Sebab kita pun kan, borak kopi. Periksa hatiku. So soalan yang pertama Ustaz. Okay. Boleh tak Ustaz kongsikan selain daripada Malaysia lah kan, of course lah kan. Okay. Di negara manakah Ustaz pernah berpeluang menyambut bulan Ramadan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Merentasi samudra tadi. Sebenarnya merentasi samudra dekat je ni sini. Kita duduk dekat dengan Taman Samudra. So pergi KL tu dah merentasi samudra. Betul, merentasi je. Merentasi jalan. Merentasi jalan. Okey. Saya pengalaman untuk berpuasa di banyak negara tu alhamdulillah lah, memang pernah rasa. Cuma tak adalah orang kata kita puasa penuh 30 hari tu. So dalam banyak-banyak negara yang saya pergi tu, hanya negara yang saya belajar sahaja yang saya berpuasa 30 hari. Selain daripada itu lebih kepada bekerja dengan travel lah. Jadi negara yang pernah ada pengalaman saya berpuasa sebulan adalah di negara Arab Saudi. Sebab itu adalah of course negara kita belajar. So bila negara belajar tak ke mana lah. Kebetulan pada tahun tersebut saya tak pulang ke Malaysia. Sebab kalau belajar di Arab Saudi ni cikgu dia setiap tahun dia akan bagi satu duit perbelanjaan tiket untuk pulang ke negara masing-masing. Dan kebiasaannya dia bagi tu pada musim cuti musim panas. Sebab musim panas ni orang Arab pun nak cuti. Sebab tu kalau tengok orang Arab akan datang ke Malaysia pada musim panas kan. Sebab dia orang nak lari bulan 6 bulan 7 macam tu. Betul, bulan 5 6 7 tu. So selalunya yang mana yang tak nak balik dia akan dapat benda lain lah. Maknanya mungkin dia offer tiket dalam negara dan ada juga yang dia offer pergi ke negara lain macam tu. So adalah benda tu kita buat adjustment lah. Cuma bila kita tak balik tu kita dapat rasalah Ramadan di negara Arab. Cuma saya tak banyak ketika di Saudi tu 30 hari ada pembahagian tempat. Di tempat saya belajar Riyadh ada separuh, di Madinah saya dapat rasa separuh, di Mekah pun dapat rasa separuh. Jadi semua orang tahulah Mekah Madinah tu memang sama je sebenarnya situasi yang sama macam tengok kat TV juga Kalau tengok buka bulan Ramadan tu tengoklah TV macam itulah sama keadaan dia.
Dan negara lain antara yang saya pernah pergi adalah Indonesia, Kemboja, Vietnam, Laos, Bangladesh, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda dan Turki. Ni adalah negara bekerja. Sejak saya bermula kerja Easy Korban, memang kita ada program 2012 saya masuk bekerja, 2012 bertugas di Easy Korban, dan tahun pertama tu dah jadi tahun latihan dah. Mana bos dah minta arahan untuk keluar negara paling dekat pada waktu tu, Kemboja lah. Kemboja sebagai latihan pertama. Dan semua negara-negara tersebut memang kita tak lama pun, sehari dua. Ada yang paling lama pun saya rasa saya pernah duduk adalah di negara Bangladesh dan Kenya. 10 hari, dalam 10 hari. So dapat rasa hampir separuh kan duduk di negara luar. Dan ketika mana bekerja tu kita terlibat dengan program bulan Ramadan kan. Kalau macam Easy Korban dia ada buat satu program akikah sembelih bulan Ramadan. Lepas tu kita agihkan daging tu untuk diberikan kepada masyarakat luar sana lah. So kita ditugaskan keluar tu, masa tu lah dia memang akan rasa letih sebab kita duduk di negara luar dalam keadaan yang kita bertugas. Dia bukan melancong lain kita boleh jaga masa, tapi kalau yang bertugas kita akan kena kejar masa. So banyak agaklah setakat ni. Cuma tak lama cikgu lah. 30 hari tu hanya berlaku di bulan di negara Saudi sahaja. Itu pun sekali saja daripada 4 tahun saya duduk di Saudi. Sebenarnya itulah saya pun memang ada pasal niat lah nak cuba berpuasa di Mekah di dan Madinah. Masya-Allah, insya-Allah. Itulah harap-harapnya dapatlah peluang tu. So Ustaz boleh cerita pengalaman berpuasa di negara orang? Okey, puasa ni sama je sebenarnya cikgu. Sama je. Puasa ni dia lagi-lagi bila kita berpuasa di majoriti negara Islam macam Indonesia, macam Saudi. So dia memang sama. Maksudnya kita dalam keadaan yang tenang lah, tak ada rasa benda tu berisiko, tak rasa macam kita susah. Cuma akan berbeza sikit pengalaman bila kita berada di Turki. Sebab Turki dia negara pelancongan. Walaupun dia sebenarnya nak kata negara Islam pun tak juga kan, dia macam sekular juga. Dia baru-baru ni dia macam tapi dia masih lagi orang dia pun dah ke arah Europe kan. Jadi keadaan waktu siang dia tu pun orang makan kat luar tu biasa je. Sebab dia mungkin kalau kita nampak pun macam orang Islam makan, kita anggap dia musafir. Sebab Istanbul, kalau lagi bila kita berada di Istanbul memang kawasan mungkin bila kita berada di belah dalam sikit tu mungkin ada suasana dia lah, perkampungan orang Islam. Dan seterusnya saya pernah juga pengalaman puasa di Kemboja, Vietnam dan Laos. Kalau dulu memang straight masa awal-awal bekerja di Easy Korban tu 5 tahun tu straight Kemboja tak tinggal. Memang akan pergi setiap kali Ramadan. Jadi kita pun dah tahu jenis makanan dia kan, masakan dia macam mana. Jadi ujian dia sedikit adalah bila duduk di negara Kemboja, Laos, Vietnam ni. Sebab dia negara yang bukan Islam kan. Islam tu minoriti. Jadi dia lagilah bebas. Kalau tadi kita rasa Istanbul tu at least kat kedai makan je kan. Yang ini sepanjang masa makan kan. Duduk kat sebelah kita makan, dalam kereta makan. Jadi makanan dia tu pula memang yang kena dengan tekak kita lah, yang mana yang boleh makan lah kan. Kalau kata bulan puasa ni letak aiskrim dengan air sirap, dia punya peluh dekat plastik tu pun kita tak tahan kan. So negara lain antaranya juga saya pernah duduk adalah macam Bangladesh. Okey, Bangladesh memang majoriti Islam, tapi dia lebih mencabar berbanding kita duduk di Indonesia dan juga negara Saudi lah. Ustaz, berdasarkan laporan daripada Harian Metro 2023, di Greenland tempoh puasa paling lama iaitu 18 jam. Manakala yang paling pendek adalah di New Zealand iaitu 12 jam. So berdasarkan negara yang pernah Ustaz paling pendek apa tadi 12 jam dekat di New Zealand. So Ustaz berapa tempoh kalau di sana lah? Saya rasa saya mungkin di pertengahan lah. Maknanya yang tadi tu yang paling pendek tu 12 jam. Saya paling lama pun saya pernah rasa 14 jam. Tambah sikit saja. Itu pun sebabnya apa? Macam contoh di Saudi tu pernah kita bersahur dalam pukul 3 lebih. 3 suku macam tu. Lepas tu dia waktu maghrib dia adalah 6.30 lebih kurang macam tu. So anggaran dia lebih kurang pada 14 ke 15 jam lah paling lama. Itu pun bila benda tu berlaku sebab musim panas. Bila musim panas siang dia akan panjang sikit. Waktu bila buka start sahur tu 3.30. Tapi bila berbuka tu 6.30.
Kalau musim sejuk, kalau berlaku pada musim sejuk, berkemungkinan siang dia lebih pendek. Dia mungkin boleh tadi macam 12 jam ke 11 jam tu mungkin. So, tadi kita cerita puasa. So, ada tak budaya macam berbuka dengan sahur? Boleh ceritakan? Okey, kalau sahur ni saya tak ada pengalaman sangat. Pasal sahur ni memang kita bangun-bangun terus makan je. Dia kita ambil yang paling ringan. Lepas tu, kalau kata kita tak keluar mana-mana pun, maknanya kita bangun terus ready untuk sembahyang subuh je. Kalau masa belajar dululah. Cuma sama juga kat rumah pun macam tu kan. Kita makan kat rumah keluar, lepas tu kita terus sembahyang kan. Sebab kita bangun sahur tu dah lewat sikit, jadi terus sembahyang subuh sekali lah. Jadi kalau untuk berbuka je, okey, macam saya sepanjang belajar di negara Saudi memang meriah, memang sangat meriah, dan boleh dikatakan lah setiap, saya rasa memang tak pernah keluar duit dah. Tak pernah keluar duit langsung untuk berbuka puasa sepanjang untuk berbuka puasa. Memang orang Arab ni terutama especially Saudi lah yang saya boleh letak pasal saya duduk di Saudi. So orang Saudi ni dia memang auto baik. Dia akan memang auto malaikat orang panggil. Sebab bila bulan puasa dia akan rajin bersedekah. Dia akan memang sebab tu bila bersedekah tu, berbuka puasa tu akan dapat je pada mana-mana cikgu. Kalau pergi je mana-mana masjid akan ada makan. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok sekarang pun Malaysia kan trend tu dah berlaku. Dan saya rasa kalau memang bujang ke ataupun keluarga sendiri pun kalau nak jimat boleh je pergi ke masjid. Sebab saya sendiri pun dah berapa tahun je memang mengamalkan cara tu. Bila kita dah banyak berlaku di Saudi lepas tu kita kerja pun, kita bila bulan Ramadan kita keluar pun kita nampak pengalaman tu, duduk di masjid tu dapat makan bersama-sama. Dan yang bagusnya ialah contoh bila kat Malaysia lah, bila kita dah buat macam tu, kita bawa terus family, maknanya isteri saya tak perlu masak dah, dia pun bekerja. Bila balik tu kita siap-siap bawa anak semua pergi terus masjid. Sebab bila kita berpeluang untuk berbuka puasa, kita akan solat maghrib berjemaah, kat situ dah untung. Lepas tu stay sekejap mengaji, saya akan ajar anak saya mengaji pun semua lebih kurang. Lepas tu terus isyak, tarawih. Dapat tarawih dan kita tak terlepas. Lepas tu dapat pula more. Dapat pula more. Kalau ada more, dapat pula more. Tu nak kata macam tu lah berlakunya di Saudi. Tapi cuma di Saudi tak ada more je. Tak ada. Tak ada more. Di Malaysia je. Cuma adalah macam hadiah-hadiah macam. Dan satu lagi, bangsa Arab ni satu lagi dia nak kata bersedekah. Macam selalu kan lepas kita sahur kita akan pergi ke masjid. Kadang-kadang tu macam kita solat di luar. Tiba-tiba nanti akan ada orang tak pasti mungkin orang masjid, dia akan tutup pintu. Dia tutup pintu. Kita mula takut. Apa tutup pintu ni? Rupanya dia nak bagi duit. Sebab orang yang datang pada pagi jemaah tu, dia cakap okey ada pembesar macam orang-orang besar, dihadiahkan. Siapa yang datang jemaah pada pagi ni akan dapat sekian-sekian. Bagilah 500 rial ke 200 rial ke. Kita terkejut. Tapi memang agak selalu sebenarnya orang Saudi ni buat macam tu. Tapi selalunya orang yang kaya-kaya betul, macam pernah berlaku dekat Jeddah tu yang Prince Talal kan, dia pun pernah buat. Tapi kat Saudi tu biasa. Sebabnya mungkinlah sebab jumlah orang yang solat subuh ni tak ramai kan. Tapi tak ramai di Saudi tu cikgu. Kalau tengok saya rasa kalau daripada ujung ke ujung masjid tu ada dalam, saya rasa boleh dapat dalam 100 orang. Masjid tu besar-besar Saudi ni. Sebabnya masjid Saudi dia tak macam Malaysia. Kalau Malaysia dia kena banyak naik tangga kan. Tapi kalau masjid Saudi ni semua bawah. Tapi bawah tu dia buat besar terus lah. Bila bawah tu mudah. Dan saya tengok memang saf memang akan makan satu kedua saf. Maknanya 100-200 tak lari. Walaupun duduk di dalam kawasan perumahan ke apa semua. Tadi kata macam sedekah kan. Betul. Dia sedekah. So maknanya hari raya ada ampau ke kalau belah sana? Hari raya saya tak pernah tak pernah rasa pengalaman, tapi sebenarnya hari raya saya rasa dekat negara Arab yang paling tak best. So kalau pengalaman saya lah kalau berhari raya, sebab macam contoh pernah berlaku di Mesir. Ini kawan saya lah, memang saya dah sempat saya dah balik sebab saya tak sempat rasa puasa di Mesir. Raya dia lepas solat raya terus main bola. Dia dah tak ada apa sangat pasal raya dia memang betul. Solat kemenangan itu berlaku pada hari raya takbir tu. Takbir, lepas tu solat raya, khutbah, lepas tu dia bermaaf apa semua, takabbalallah, berdoa untuk menerima Allah. Kecuali kalau ada bersaudara lah dia pergi melawat ziarah. Lepas tu tak adalah. Dia tak semeriah macam berlaku pada musim haji. Kalau Arab ni musim haji, kalau di Saudi kita hampir sebulan cuti kau.
Wah, best. Okey, meriahnya Saudi ni, okey, berlaku cuti yang panjang tu bila berlaku apa pengalaman saya lah. Berlaku pada hari raya haji hampir sebulan. Maknanya pensyarah semua cuti, dia akan cuti sebabnya banyak bawa grup. Memang ditugaskan untuk memberi tausiah kepada para jemaah. Lepas tu memang kebanyakannya pekerja pun akan pergi menunaikan haji. Jadi automatik pelajar pun tak tahu ke mana pergi haji juga lah. Ikut share, ada yang pergi sendiri, ada yang pergi dengan grup kan. Lepas tu kedua terpanjang cutinya adalah pada bulan Ramadan lah. Arab ni dia puluh dekat Ramadan. Dia tak puluh dekat raya tu. Ramadan tu dia memang akan puasa cuti panjang. Kebanyakannya 10 malam akhir memang hilang semua. Jamiah kosong. Jamiah ni universiti lah. Universiti saya. Universiti memang kosong. Sebab semua Arab semua dah hilang. Dia banyak duduk kat masjid. Banyak pergi Masjidil Haram. So bukan 10 malam akhir je. Kadang-kadang 20 malam akhir pun dah ada ramai yang dah tak ada lah. Ustaz, tadi Ustaz cerita pasal masa belajar. Okey. So masa bekerja tu macam berbuka di Bangladesh. Okey. Kalau cara berbuka puasa di negara-negara yang bekerja ni pula lain. Okey, sebab kita dapat merasai dalam tugasan kita tu kita dapat merasai apa yang kita nak sampaikan. Okey, sebabnya apa? Target dia memang tepat, ialah macam contoh kita nak bagi daging kepada orang yang lebih memerlukan. Kita nak bagi daging tu dengan memasak lah. Ini kalau ada program memasak, memang kita dapat duduk bersama-sama. Kalau macam cara Afrika ni dengan cara makanan dia yang memang apa yang ada sahaja. Lepas tu kita yang kena sponsor untuk kita top up lah makanan. Dapat air dia pun paling kuat pun air mineral yang tebuk. Straw tebuk tu lah. Itu yang paling ni lah. Kalau dapat sedia jus buah tu memang maksudnya kita dapat banyak dana tambahan untuk kita support lah. Tapi kalau tidak kita akan bawa akikah kita dan tengok kalau dia orang makan daging, Allah kesian lah. Memang dia makan tu licin juga. Memang apa benda yang kalau sembelih tu tak semua masuk, kepala, kaki ke semua dia memang buat sup. Dan tak ada benda yang tak buat lah. Dan sampai satu tahap tu apa yang sedikit menyedihkan ialah memang dia orang kan ada masalah air, kekurangan air. Jadi bila nak masak tu air tu sedikit jimat. Tu yang ada pengalaman bila kita orang makan tu daging tu rasa pasir. Sebab dia basuh tu tak bersih. Sebab ala kadar je dia masuk cara dia dalam baldi, satu baldi gayung kecil. Dia masukkan daging tu angkat. Tu kira basuh dia lah. Dia tak basuh sampai ni. Kalau kita memang cikgu ada peluang nanti kalau pergi ke negara Kenya contoh, dia masuk je celup satu baldi dia angkat. Dah, itu daging basuh. Sebabnya memang kalau bayangkan itu pun dia guna untuk daging seterusnya, kambing kedua, kambing ketiga. Jadi dia air tu memang tak cukup. Sebab kalau dia nak guna banyak air, kesian kat dia kan. So itu antara cara-cara lah. So Bangladesh pun sama. Bangladesh ni dia meriah dengan student lah. Kita banyak berbuka puasa dengan pelajar madrasah. So memang pelajar madrasah ni memang orang yang susah. Jadi bila kita bawa daging kan, kita kongsi dengan dia orang tu, bagusnya dia orang akan banyak berdoa. Sebabnya itu yang antara saya dapat peluang lah tengok bila kata Bangladesh ni, orang Pakistan, India ni dia orang memang betul-betul ambil peluang waktu sebelum berbuka tu. So kat situlah memang alhamdulillah saya dapat lihat dengan mata sendiri bila dia orang berdoa tu, dia mendoakan dengan rezeki yang dia orang dapat ni, mendoakan kepada penerima lah, maknanya orang yang bagi akikah. Sebab tu kalau orang kata bila kita bagi daging, bagi makan pada bulan puasa ni istimewa kan. So dapat pula daripada orang yang betul-betul nak. Kalau mungkin kat kita doa juga, tapi doa kita dalam keadaan kita ni orang yang memang kalau kita tak makan pun kita makan benda lain kita still boleh ni kan. Tapi bila dia orang ni doa dia lain, bila makan dapat makan kambing. Lain lah. Hari lain saya tak tahu kita nak makan apa kan. Dia orang memang ada makanan-makanan dia yang memang maknanya bagi dia orang tu kambing ke tu memang mewah sangat juga. Mewah sangat. Lepas tu negara apa lagi? Turki dia saya tak berapa sangat orang kata bukan. Maksud saya bukan tak minat. Makanan dia tu tak menarik sangat pada saya. Dia kan banyak manisan apa semua kan. So kita duduk masa tu keadaan masa travel tu kita transit. Jadi kita nak mencari nasi sebenarnya kan tu. So memang Turki antara tempat susah juga nak cari nasi kalau tak ada restoran Arab atau India lah kan. Ini soalan Ustaz pernah pun tengok puasa?
okey. Tapi bukanlah ponteng macam biasalah masa kecil mungkin lah kan. Ponteng betul masa Tapi kecil maknanya ruksah bila berada di Ya, kawasan-kawasan betul. yang Sebabnya ni kalau travel. bila sebut ponteng ni, dia memang puasa ni memang wajib kan. Bila tinggal tu haramlah berdosa. Jadi dia tak ada istilah ponteng, tapi berbuka disebabkan sesuatu lah. Antaranya disebabkan rukhsah tu. Kalau sepanjang musafir, ada sekali, memang pernah sekali, kita terlampau penat. Sebenarnya memang kalau saya baca banyak pendapat, kalau musafir, memang dibenarkan untuk berbuka kan. Itu adalah satu keringanan. Tapi kalau tak ada cabaran, teruskan je berpuasa. Okey, memang saya ada pernah rasa cabaran untuk ketika mana kita terlampau perit sangat panas, dia panas. Kalau Afrika ni dia terlampau panas. Jadi bila kita rasa dalam keadaan yang kita bertugas apa semua kan, kita apa? Lepas tu dia sampai ke satu tahap tu dia dah masuk waktu asar tu, Zuhur lepas Zuhur tu dia dah sakit kepala. Dia sakit kepala dah, memang tak mampu nak bertahan lah. Saya cuba tidur pun dia tak ni, dia mungkin angin, dia jadi angin kan. Mungkin pada waktu tu pula tak bersahur. So ada satu waktu tu kita terpaksa buka lah. Dan waktu lain tu saya lebih kepada sakit yang memang kalau macam pernah kena degi masuk hospital lah, tu terpaksa kan masuk air, makan ubat semua tu. Betul tak ada tadi. Tapi kalau untuk pengalaman tu sekali lah memang kita travel, memang terlampau penat. Ustaz pernah sahur di negara ni, lepas tu tapi buka di negara lain, Ada pernah banyak kali itu. Sebab contoh macam pergi Kemboja kan dekat tak jauh Indonesia, so kerap sangat lah pergi pagi sampai dah berbuka dekat Kemboja. Contoh macam kita selalu memenuhi jemputan Perdana Menteri Perdana Menteri Kemboja kan, dia jemput buka puasa, sahur kat Malaysia, tiket flight, lepas tu sampai-sampai terus berbuka dekat Kemboja. So Indonesia, Kemboja, Laos tu pernah. Tapi lebih perit bila kita, kalau ini yang saya tak pernah rasa. Pengalaman dia bila daripada Malaysia dia pergi ke negara Afrika. Kita ada sahabat kita, rakan staf, dia bertugas, dia terbang daripada Malaysia, dia bersahur dekat Malaysia airport. Lepas tu terbang 7.30, penerbangan 11 jam. So 7.30 terbang, sepatutnya sampai kat negara tersebut dalam anggaran 11 jam tu dia kena sepatutnya kalau ikutkan dah berbuka lah. Dia akan sampai pukul 3 petang. Pukul 3 petang, betul. Pukul 3. Tapi pukul 3 waktu yang tu 11 jam adalah 3 petang waktu Malaysia. Tapi bila sampai Afrika dia kena patah balik lagi 5 jam. Sepatutnya pukul 5.30 dah boleh buka. Dia kena patah balik lagi 5 jam. Maknanya kena tambah lagi lah. Pasal tak terbit matahari. Jadi yelah. kalau itu antara pengalaman, memang lebam juga sebabnya dalam keadaan musafir. Tapi yang saya rasa terbalik. Sebab kita bersahur di Dubai. Di Dubai. Lepas tu terbang balik ke Malaysia, sampai dalam pukul 3, sepatutnya waktu Dubai adalah pukul 3 petang, penerbangan dalam 7 jam, sampai Dubai pukul 3 petang, lepas tu tambah lagi 4 jam, terus berbuka. Maknanya kita hanya duduk dalam kapal terbang, tidur, bangun, terus buka. Itu terbalik, pasal dia berlawan kan. Bila Malaysia dia makin ke depan. Cepat. Itu antara pengalaman lah. Ustaz pernah tak maknanya kita dah memang cukup 30 hari, tapi kita lebih sebab negara tu macam berpuasa. Adakah kita perlu tambah kita punya puasa? Ada pengalaman tak? Dia ada pengalaman macam kita berlaku baru-baru ni dekat Uganda. Saya pergi dengan rakan staf, Amir, pergi berpuasa. Kami dekat sana berpuasa ikut waktu Mekah. Kita berpuasa lebih awal. Malaysia lewat sehari puasa tu. Jadi kami berpuasa awal. Bila berpuasa awal, sepatutnya kita kena ikut 30 hari lah kan kalau ikutkan puasa kan. Cuma bila sampai di Malaysia, kita akan mungkin berkemungkinan besar masa tu kalau Saudi umum dia rayanya adalah lewat sehari, maknanya dia cukupkan 30 hari. Bila saya dekat Malaysia, saya akan berlaku 31 hari. Tapi akhirnya tak berlaku lah. Sebabnya Saudi tetap awal. So Malaysia pun tetap 30 hari. Jadi saya cukup 30 hari. Tapi in case berlaku kan. In case berlaku maknanya memang Saudi tu dia cukupkan 30 hari. So masa yang saya selamat tu pasal dia 29 hari. Jadi bila dia buat 3, katalah kalau berlaku Saudi 30 hari, Uganda dia akan ikut 30 hari. Jadi saya akan terlebih. Jadi sebenarnya saya dah boleh raya. Kita takkan puasa lebih daripada 30 hari. Tapi saya tak adalah dah boleh nak raya, pakai baju Melayu. tapi tak boleh istiar. Betul. Kita tak adalah nak
Semayang raya. Betul, sebab syarat kita untuk puasa dah lepas 30 hari. 30 hari. Cuma kita tak boleh beraya je lah. Kita duduk, tunggulah sehari lagi. Itu contoh. Okey. Ustaz pernah berpuasa di negara yang bukan Islam? Negara yang bukan Islam, okey, dalam senarai itu tadi ada Kemboja, Kemboja, Laos kan, Vietnam, itu antara negara-negara yang bukan Islam yang pernah kita rasa. Dan kalau ikutkan sebenarnya negara bukan Islam ni memang macam saya cakap, dia cabaran dia tu sebab apa? Sebab orang dia memang makan pada bila-bila masa kan. Jadi itu antara cabaran. Tapi sebenarnya yalah, benda tu semua ujian. Kan? Kita dah, kalau kita tak rasa penat, kita tak rasa sakit, insya-Allah kita boleh harung je. Bagaimana pula kita tengok suasana di masjid-masjid ketika solat tarawih? Okey, kalau ikutkan Saudi tak boleh dah ni lah petikai lah kan. Kalau tengok Masjidil Haram tu memang sebabnya dia jutaan kan, memang semua datang untuk sembahyang tarawih. Bulan Ramadan tu lagi, bulan Ramadan lagi 10 akhir tu lagi tiket dia mahal kan. Kalau Malaysia nak pergi tu lagi mahal. So saya doakan cikgu sampailah, cikgu pun tadi ada sebut kan, nak sampai bulan Ramadan kat sana tu. Jadi memang meriahnya daripada satu Ramadan tu dah meriah dengan tarawih dia pun kita tahu best semua kan. Tapi kalau di masjid-masjid selain daripada kawasan pun memang meriah. Sebabnya macam saya cakap, memang Saudi ni negara yang memang antara negara yang memang betul-betul Ramadan tu dia orang memang sanggup cuti lah. Maknanya kebanyakannya pun orang kaya-kaya kan. Jadi dia akan peruntukkan 30 hari tu tanpa buat kerja apa-apa untuk spend bulan Ramadan je. Sebab dia tahu bulan Ramadan ni kalau dia terpaksa bekerja sebab untuk dapat tu, sebab dia kata kalau terlepas memang takkan dapat lah bulan puasa tu kan. Itu yang dia orang akan pulun lah, sebabnya memang takut sangat Ramadan tu meninggalkan dia orang tu lah. Lepas tu kalau contoh macam saya pergi ke negara Afrika pun sama, dalam keadaan buat berbuka puasa tarawih itu memang meriah juga. Kalau kawasan majoriti Islam tu alhamdulillah sama je sebenarnya, sama kalau tengok pada negara Kemboja ke Laos. Tapi bila kita duduk berada dalam situasi perkampungan Islam, alhamdulillah. Cuma mungkinlah kalau sedikit, saya rasa dalam aspek negara tu, Laos tu antara negara yang sedikit macam bosan sikit. Pasal dia komuniti dia tak ramai, Muslim dia sikit je. Memang masjid pun dalam Vientiane tu hanya 2 saja. Satu ada nama Masjid India tu, satu saya lupa nama dia apa. Satu lagi Masjid Al-Azhar. Yang ni banyak penempatan geng-geng Asia lah, Kemboja, Indonesia, Thailand semua kat situ. Jadi dia punya grup pun tak ramai, dan dia orang pun dalam keadaan, betul lah, dia nak berdakwah pun dalam keadaan takut-takut kan. Dia tak boleh sembarang-sembarang. Jadi saya pun baik dengan imam yang imam masjid tu. So memang bila makan tu semua turun. Kalau komuniti Islam ni tak kisah negara apa pun, walaupun dia tak faham sangat bahasa, tapi dia orang akan masak ramai-ramai, bawa makanan. Ada juga yang bangsa India, dia akan bawa makanan daripada kampung. Lepas tu dia akan duduk buka lah. Sebenarnya seronok bila rasa situasi macam tu lah. Kita macam duduk di kampung-kampung kan. Macam tu. Lepas tu negara apa lagi? Okey, Bangladesh. Kalau Bangladesh pun sama. Bangladesh meriah lah, memang tarawih dia. Cuma sebenarnya apa yang kita tengok di video sebenarnya tak dinafikan, yang banyak viral kan. Memang sebab solat di Bangladesh tu sedikit laju. Betul, saya nak tanya sedikit soalan laju tu sebenarnya. Sebab memang kita rasa juga bacaan dia tu memang sebut, sebenarnya kalau kita tengok cara sebutan orang India, Bangladesh pun cara sebutan dia pun cakap dia orang lancar kan, laju kan. So bacaan dia tu memang biasa je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tu dia bersambung tu dalam keadaan laju. Dia berbeza dengan Afrika. Masa saya duduk di Kenya, kita semua tarawih. Kenya dia sembahyang tarawih dia 8 rakaat. Satu rakaat dia satu makra'. Satu makra' ni daripada bintang ke bintang. Maknanya dalam 2 muka setengah satu makra'. Maknanya cikgu 8 rakaat khatam. 8 rakaat khatam. Tapi memang kita yang menggigil. Kita siang dah bertugas, kita ingatkan habis dah semuka. Saya sebab kita hafal juga kan ayat tu, jadi bila hafal muka, okey habis dah. Rupanya ni sambung lagi. Okey, 2 muka lah. Sebabnya saya ingat paling kurang pun macam Saudi. Saudi dia akan ambil semuka setengah ataupun 2 muka sebab nak habiskan cerita kan. So 2 muka. Sambung lagi setengah. Rupanya okey, saya baru faham. Rupanya. Tapi tak apa, 2 muka setengah tu dia baca tartil je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya duduk masa tu dengan akak staf Amin.
Lepas tu dah habis rakaat pertama, yang 2 rakaat pertama tu saya tengok dia ke belakang sikit. Cik, ke belakang dulu, sambung lagi. Lepas tu rakaat keempat saya tengok dia hilang. So saya tak jadi dah. Memang kita tak mampu, balik rumah kita sembahyang lain. Masa tu terlampau penat lah, pasal penat. Tu Yelah, untuk pengalaman. Tapi bacaan dia orang cikgu memang sedap. Ya. Masya-Allah. Sebabnya bagusnya Afrika ni dia banyak utamakan budak-budak. Kalau tengok kan budak-budak muda kan. Sama je Bangladesh pun banyak dia utamakan budak-budak muda untuk jadi imam. Jadi dia akan kedepankan, sebab tu budak-budak dia orang-orang yang berani kan. Kalau kita, masa saya belajar pun, rakan-rakan yang memang daripada Afrika ni memang orang jenis dia tak ada malu ya. Dia akan bertanya. Jadi budak-budak tu rupanya bila saya pergi ke Afrika baru saya tahu. Jenis memang dia akan kedepankan. Kalau budak-budak tu lagi power lagi ni, lagi dia akan jadikan kalau macam Malaysia mungkinlah kalau kita rasa kita dibuli, makin boleh budak tu makin kita suruh macam-macam. Tapi mungkin dalam keadaan kat sana tu dia lain. Lagi dia ni lagi dia suka. Budak tu lagi suka, dia dapat ke depan. Sebab tu macam pengalaman saya bila pergi ke masa saya belajar di Arab Saudi, bila kita pergi ke bila kita bulan puasa kita pergi ke Masjidil Haram, kalau universiti saya ni setiap minggu dia akan bagi satu bas free tau. Bukan banyak lah, 2-3 bas sebenarnya. Kita kena rebut je untuk pergi ke Mekah atau Madinah untuk buat umrah. Jadi bila buat umrah ni universiti akan sediakan. So kita masuklah berebut. Kita akan buat, kebanyakannya kita akan kalah dengan geng Afrika lah. Afrika ni laju dengan badan besar. Tapi sekali tu saya dapatlah. Memang saya seorang je orang Asia, yang lain semua Afrika. Bagusnya bangsa Arab ni dalam bulan Ramadan tu dia buat kuis. Dia buat kuis, soalan. Dia jawab soalan. Ada hadiah? Ada hadiah. Setiap hadiah tu duit dia. Oh. Satu soalan RM50. Satu soalan RM50. Mana tak Afrika ni memang berebut. Sebab tu saya cakap, soalan tak habis lagi, angkat tangan dah. Dia dah yakin dah, walaupun soalan tu tak habis lagi. Lepas tu tak boleh jawab pun. Tapi dia memang tak ada malu. Dia memang. Tapi kita ni Asia, sikit-sikit. Thailand, saya tengok Thailand pun macam lebih kurang kecil kita. Jadi sampai tahap, sampai perasan lah musyrif yang jaga kita tu, yang dalam bas kan, yang ketua grup. Dia tengok, anta daripada mana? Dia kata, Malaysia. Anta tak jawab-jawab, dia kata. Tak, kata kadang-kadang kita tahu jawapan tapi macam segan-segan nak jawab. Kita takut salah kan. Kita Malaysia ni banyak takut salah kan. Malu, satu lagi malu. Lepas tu yang kedua dah terlambat. Yang ketiga memang malalah nak berebut ni kan. Kita macam tu, kita memang dah biasa tak berebut kan. Lepas tu bila dia kata tak apa. Awak nasyid apa yang awak boleh nyanyi? Dah lagi dia offer. Lepas tu kita cakap lah ilah-ilah macam-macam. Dia kata masya-Allah sedap suara apa semua. Dapat RM50. Memang geng-geng ni memang marah lah. Dah tak ada soalan, yang ni dapat pula offer. Macam tu. Kita pun bukanlah nak sangat rebut, tapi bila dapat alhamdulillah. Tapi nak kata Afrika ni macam tu. Tak, dia memang tak ada malu-malu. Macam contoh bila macam saya cakap tadi, nak berebut untuk isi nama tu. Kita lepas habis salam, salam pertama, pandang kiri hilang lah semua. Diorang dah cabut. Lepas tu saya cakap, macam mana? Tak pernah dapat ni pergi umrah ni. Sebabnya setiap kali ni memang penuh dah geng-geng Afrika kan. Rupanya dia cakap, tanya member, kawannya Afrika juga. Dia kata, siapa sini yang kenal kau? Kawan-kawan je lah macam. Nak malu apa? Dia kata, apa nak malu? Semenjak daripada situ, saya perangai Afrika dah. Memang kita, sampai saya bawa pegang slipper tu, tak pakai dah. Hari dapat nombor 1. Memang dah seronok lah dapat isi. Tapi memang itu yang cara belajar memang Afrika ni macam tu. Dia banyak kedepankan budak-budak muda. Bagusnya macam tu lah. Bagus. Ustaz pernah kena tarik jadi imam ke masa pernah kena tolak macam kat Afrika tu. Bila dia tengok kita pakai elok sikit pakai jubah, dia nak tolak lah. Tapi kita tak lah kot. Kita sebab macam ni, satu kita baru sama musafir musafir solat subuh. Masa tu solat subuh. Kalau saya nak jadi imam boleh sangat. Cuma kita musafir satu. Lepas tu kita tak tahu situasi. Kita pun baru first sampai subuh tu Tanzania. Masa saya dekat Tanzania, ada program dengan TV je lah. Kita pergi. Lepas tu yang 2 rakan yang bawa tu baik pula dengan geng-geng Tanzania ni. Boleh cakap Afrika. Dia cakap dia ni ustaz semua. Dia jet-jet dia tolak kita. Cuma saya risau sebab kita takut kat sana macam mana situasi solat jemaah dia kan. Mungkin ada kunut ke, tak ada kunut macam tu. Jadi bila kita ni kita tak tolak. Tapi pernah macam di Saudi tu banyak kali kita dapat offer. Memang kita pernah dapat sampai tahap untuk menjadi imam untuk solat rawatib. Memang dia ada offer.
masjid. Kalau macam musim panas, bila kita tak balik masa bulan puasa tu, kalau kita selain berpuasa lah, maknanya sebelum tu kita ada macam Saudi ni, kalau kita tak balik ke negara masing-masing pada bulan musim cuti panas, dia akan ada satu pengajian. Bagusnya Saudi ni, bila kita pergi pengajian tu sampai habis khatam kitab, kita pula dapat duit. Syekh bagi duit. Bukannya patutnya kan kita nak menuntut ilmu, kita lah kena bayar kan. Untuk Syekh tu dia luangkan masa. Tak. Kalau seminggu habis kitab tu, dia pula bagi duit kita. Sebabnya dia Syekh Syam. Okey, muka mana yang masuk hari tak pernah punting, khatam dapat duit. Bagi kalau 500 riyal cikgu, semua. Itu yang saya datang. Kenapa Afrika penuh? Sebab Afrika memang tak kebanyakannya tak balik. Rupanya baru saya tahu. Okey. Okeylah, tak apalah. Itu dia dengan Allah lah. Maknanya dia tak rugi pun. Dia khatam. Tapi antaranya itulah kelebihan dia sebab dapat ni habuan dulu. Tapi makna kata bila dapat tu memang bacaan lah. Okey, bacaan dia memang bila Arab ni suka dengar bacaan kita. Kalau dengar bacaan sebutan kita elok, dia akan offer lah. Dia tak adalah masjid besar-besar. Masjid kecil-kecil lah. Kawasan-kawasan universiti. Tapi cuma tadi saya nak selit sikit pengalaman je kan. Mencabarnya pengalaman berpuasa ni antara lah yang pernah saya rasa adalah dekat negara Bangladesh sebenarnya. Okey, walaupun di negara Islam memang sama je puasa lebih kurang macam kita. Tapi negara dia berhabuk tu. Berhabuk tu menyebabkan kita tak tahan. Tak mampu tahan. Sebab kadang-kadang macam tu. Tapi kita alhamdulillah kita boleh berpuasa, tapi lepas tu sakit tekak macam memang kena pakai mask kan. Negara dia saya rasa kalau pernah tengok kat Jakarta kan, orang panggil polusi ni habuk dia terlampau tinggi kan. Kalau naik kapal terbang tu nampak dia punya berkumpul lah, dia punya asap lah. Polusi dia macam pollution ke, macam apa orang panggil? Polusi tu memang ada nama istilah Indonesia saya tak pasti panggil, tapi memang dia jenis habuk. dah terkumpul sangat dia terlampau teruk. So saya rasa Bangladesh pun macam tu. Sebabnya kalau cikgu masuk dia dah jadi merah kat Dhaka tu, macam merah. Macam kita rasa macam kiamat dah rasa. Betul ni. Tanya Ustaz Azhar yang pergi dengan saya tu. Kita tengok ya Allah tak tahan, memang tak tahan habuk dia. Itu cabaran. Lepas tu saya alhamdulillah tak pernah kena, tapi orang cakap kawan-kawan saya lah yang daripada Europe, dia orang kata dia orang paling tak nak kalau kena berpuasa bulan musim sejuk. Sebab musim sejuk dia akan cepat lapar, dia akan cepat haus. Lepas tu memang dia tak boleh buat apa. Nak keluar tak boleh. Kalau dekat Eropah walaupun negara dia bersih semua, tapi bila sejuk dia tak boleh ke mana. Dia orang tak suka. Dia orang memang tak suka sejuk. Yang suka sejuk ni kita je. Kita datang dapat main salji kan. Kalau tengok orang dia tutup kedai, cuti, nak rehat, memang tak nak. Tapi musim panas dia suka. Apakah perbezaan utama dalam cara berpuasa dan beribadah antara mazhab yang berbeza lah dalam Islam di negara-negara yang Ustaz pernah pergi? Sebenarnya kalau ikut mazhab sepakat sama cikgu. Mazhab ni memang dia benda yang utama tu macam solat lah. Solat Zuhur tu Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat tu tetap. Semua mazhab pun sama. Maknanya wajib mengerjakannya. Serupa juga puasa. Kalau ikutkan bermula terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari, semua sependapat. Cuma yang mungkinlah perbezaan sedikit lah yang kata pendapat lah kan. Pendapat mungkin cara niat. Waktu niat tu bila? Kalau mazhab Hanafi dia boleh berniat sehingga sebelum tergelincir matahari. Tapi niatnya itu adalah menyamai macam mana mazhab Syafi'i dengan Hambali yang berniat untuk puasa sunat. Tapi kalau selain daripada Hanafi tadi, tiga mazhab berpegang mesti berniat daripada waktu maghrib sampai ke sebelum terbit matahari untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat, Syafi'i dengan Hambali boleh untuk puasa sampai tergelincir matahari untuk niat. Sampai waktu Zuhur untuk niat. Tapi selain daripada tu, dia lebih kepada, kalau banyak berkhilaf pendapat, lebih kepada bila berbuka puasa. Dia macam perkara yang membatalkan puasa. Tu banyaklah khilaf. Tapi kalau puasa semua sepakat. Sama je. Hukumnya sama. Ini mungkin soalan yang terakhir. Soalan mungkin mungkin cikgu saya celah sikit lah. Mungkinlah kalau nak kata berbeza tu, cara puasa berbeza dengan agama lain kot. Mungkin boleh kongsi sikit kan. Kalau macam agama, kalau macam contoh Buddha, agama Hindu. So cara puasa dia orang kan kejam kan. Kalau setiap kali satu perayaan tu dia akan berpuasa, dia orang hanya minum air sahaja, tapi tak makan langsung. So dia menyeksa dirilah benda-benda tu. Lepas tu cara puasa agama Yahudi dia puasa dia 25 jam. Dan ada satu waktu dia macam hari keberapa dalam bulan-bulan dia tu, hari ke-10 tak silap saya, ada satu hari tu puasa dia kena 25 jam straight,
Tapi cara berpuasa dia adalah bermula tenggelam matahari sehingga tenggelam matahari balik. 25 jam dia. Kan sehari 24 jam kan. Jadi tenggelam matahari tu bermula malam sampai ke tenggelam matahari yang hari seterusnya. Lepas tu kalau style agama Kristian ada puasa-puasa yang macam dia tak makan daging. Dia menjaga, dia tahu dia ada yang macam tahap puasa dia tak boleh pegang komputer, tak boleh pegang laptop untuk menahan diri. Dia ada. Tak boleh minum arak. Dia pun ada sebenarnya. Ada hari-hari dia. Tapi ada tambahan lah, tak boleh makan daging. Puasa dia sehari lah, puasa dia sama je sehari. Kita yang dah biasa dengan komputer ni, kalau dah biasa puasa tak menghadap komputer ni macam pelik. Ya, betul lah. Sebab kita kerja kan. Kita bekerja. Cikgu pula designer lah kan. Designer apa lagi yang tak menghadap komputer kan. Betul lah tu. Tapi betul lah. Dia yang mungkin cara betul juga. Apa yang kita tak nafikan lah benda yang baik. Macam Kristian tu kata dia jauhi itu. Bermaksud dia nak menahan diri sebenarnya. Sebab bila kita start mula pegang komputer telefon ni, dia akan tengok macam-macam kan. Dia automatik kan. Sekarang ni masuk Facebook, keluar benda lain je. Dan dia dah keluar kait dengan dia kan. Lepas tu dah masuk ke TikTok, dia dah lain. Sebab kita tak niat. Tapi bila lalu sebenarnya tiba-tiba je dia ada algoritma betul. Tapi sebenarnya yang keluar makanan berdosa. Sebab kita dah je tengok keluar makan pergi kan. Jadi bila waktu rapat satu benda meriah, itu pun dah rasa berdosa dah. Facebook pun makan tak jadi, masak benda tak jadi, macam-macam lah. Macam-macam betul. Sampai kesudah tak buat. Mungkin ini yang terakhir, dan saya minta Ustaz bagi terus kesimpulan lah. Macam pandangan Ustaz lah. Sekarang ni kan dah jadi trend. Orang bukan Islam pun dia macam nak cuba berpuasa kan. Mungkin niat dia betul kan. Tapi mungkinlah pendapat Ustaz sendirilah. Macam contoh kan, Wingsi apa ni, macam Abewe, dia nak try. Mungkin niat tu bagus. Mungkin ada setengah orang kata mungkin nak meraih publicity kan. Pendapat Ustaz macam ni? Okey, dia macam ni lah. Kalau ada itu sebenarnya orang yang mula mempelajari puasa, mempelajari solat, walaupun dia bukan Islam, itulah yang dipanggil mu'alaf. Dia nak menjinakkan hati dia untuk mendekati Islam. Sebab kalau dia dah masuk Islam tu dah tak panggil mu'alaf dah. Dia memang saudara kita dah. Itu yang dipanggil mu'alaf. Jadi kalau macam dia nak berpuasa tu sebenarnya adalah sesuatu benda yang baik. Dia nak mencuba, dia nak memahami macam mana sebenarnya. Sebab kita tak boleh halang benda tu. Kalau kita cakap tak boleh halang pun, kalau dia nak puasa juga, betul lah juga. Contoh, sebenarnya kita bangsa Yahudi sebenarnya pun ramai je hafal Quran. Kadang-kadang dia lagi hebat hafazan dia daripada kita. Sebab tujuan utama dia nak mengkaji, dia nak lawan balik hujah. Itu niat dia. Apatah lagi kalau macam betul-betul orang yang niat nak belajar puasa kan. Kalau macam contoh kita tengok Cristiano Ronaldo bila main kat kelab Arab kan, dia dapat tengok rakan-rakan dia mesti akan terdetik untuk cuba. Takkan kita tak bagi kan. Supaya juga kita macam kita bagi makan untuk orang berbuka puasa. Kita masuk satu kampung tu, semua kampung tu orang Islam, ada 140 rumah tu, tiba ada satu tu memang agama Buddha. Macam kita pergi ke Moji tu ada satu rumah tu, kita invite dia sebab kita nak dekatkan dia. Supaya kalau dia nak, kadang-kadang sampai tahap dia pun sendiri akan tengok semua puasa, dia pun nak puasa lah satu kampung, dia seorang je Buddha, dia pun belajar puasa. Dan sebenarnya tak pelik pun benda tu sebab agama dia orang pun sendiri kalau ikutkan ada puasa, tapi cara berpuasa kan, cara berpuasa. Jadi bila dia rasa dengan puasa macam mana cara berpuasa orang Islam ni, menahan diri sekian-sekian malam tu ada tambahan amalan yang untuk mendekatkan diri pun semua, dia akan dapat sesuatu lah. Mungkin dia akan dapat sesuatu, insya-Allah lah. Dan kita doakan orang-orang yang mula mempelajari, yang betul-betul niat ikhlas, kalau kata tak kisahlah publicity sekalipun, kita harapkan dia akan dapat hidayah. Itu je, kita tak boleh sangka buruk kan. Dan kita tak tahu pengakhiran dia. Jadi bagus lah, itu saranan yang bagus lah. Nak belajar solat, kita ajar solat. Sebab tu kalau macam contoh saya pergi Denmark je kan, saya pernah pergi Denmark, yang bagusnya Islam minoriti, bukan majoriti. Kalau tengok Denmark kan antara negara yang pernah ada sensitivity kes bakar Quran, lepas tu lukis kartun kan, karikatur Nabi kan dia buat kan. Benda-benda tu memang sebenarnya itulah hikmah dia, itulah hikmah orang bersabar je kan. Sebab apa? Bila orang Islam yang kat situ dia tak adalah nak melawan, bukanlah melawan, tapi maksudnya dia tak sampai ke tahap keganasan ke apa semua, dia orang bersabar.
Tapi daripada situ bermulanya ramai orang nak belajar Islam. Dan daripada situ, yang saya pada pengalaman bila saya pergi ke Denmark tu, masjid dia waktu khutbah Jumaat, memang dia orang buka ruang kat belakang tu untuk semua orang kafir datang, orang bukan Islam datang. Dia duduk je. Dia dengar je. Dia dengar khutbah tu cerita pasal apa, dia cakap pasal apa tu. Maknanya itu cara untuk dia dekatkan. So kalau puasa lagi lah ramai. Bila buka puasa dia orang akan invite jom kawan-kawan. Sebabnya dia orang punya community tak sama macam kita. Kita mungkin lah kalau kita kawan dengan Chinese ke yang Indian yang bukan Muslim, tapi kita tak sekerap tu kan. Macam mungkin rakan-rakan kita yang kat luar mungkin ada kerja pejabat dia dapat rasa mungkin dia ajak puasanya tu. Supaya macam di Denmark. Di Denmark ni memang dia takkan boleh elak daripada pergaulan dia. Pasal Islam tu minoriti kan. Kawan ni memang yang bukan Muslim. Tapi dia orang ajak jom buka puasa dengan aku kat masjid semua. So dekat situ sangat meriah lah. Jadi bila dia beri ruang, itu sebenarnya benda yang bagus untuk kita buka ruang untuk didekat dengan agama Islam. Lepas tu saya tengok bila lepas sembahyang Jumaat tu di-invite bawa ke satu bilik darjah untuk semua tanya pula. Semua apa-apa nak tanya pasal Islam ada seorang yang duduk kat situ. Dia memang buka ruang. Lepas tu yang bagusnya lagi satu, bila kita pergi kita dijemput satu waktu tu ada seorang doktor tu memang dia pernah masuk macam-macam agama. Dia masuk Indian pun dia pernah masuk, Hindu dia pernah masuk, Buddha dia pernah masuk, sampailah akhirnya dia berjumpa dengan Islam. Tapi dia pada waktu tu dia melawat, dia bawa pergi satu universiti ni bukan Islam. Tapi dia beri ruang untuk talk dalam tu. Jadi dia bagi ruang untuk budak-budak student tu tanya je. So macam kagum lah, macam budak-budak pun tak bukan cacat lah, dia pun tanya. Memang tanya betul. Memang tanya pasal yang mana nak tahu dia akan cerita apa kelebihan. Dia buka ruang. Maknanya mungkinlah dia buka juga kalau contoh ada apa pendeta ke orang hebat Hindu kan datang, mungkinlah bagi ruang kalau ada orang yang nak berminat. Tapi yang memang yang diceritakan kerap tu Islam lah. Bila ada ruang memang dia orang nak tahu pasal Islam ni dia lain sikit kan. Dia terbesar kan, dunia dia besar. Itulah hidayah tu bukan milik kita, milik Allah kan. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berdoa lah mudah-mudahan mereka dibuka. Betul. Kan, kalau kita tengok kisah-kisah para nabi pun kan, dengan kesabaran para nabi itu yang nak dapat Islam bukan senang. Walaupun yang hantar tu nabi. Betul lah sebenarnya orang cakap bila dihantar, kalau macam contoh Nabi Musa dihantar ke Bani Israel kan, ke Yahudi ni, maknanya kenalah dengan orang dia. Orang Arab ni memang kena. Arab ni sebab dia degil, dia kasar kan. Kalau hantar ke kita saya rasa mudah orang Melayu ni. Kalau Nabi tu dekat Malaysia mudah semua. Islam tu cepat dia kembang. Sebab hati orang Melayu ni lebih lembut lah Asia ni. So dengan itu Ustaz, terima kasih atas perkongsian yang mendalam mengenai Ramadan merintasi samudra. So saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi mendengar podcast kami. Jangan lupa subscribe. Boleh klik button subscribe, like dan share podcast supaya mungkin lebih ramai lagi dapat manfaat daripadanya lah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah kita akan jumpa Borak Kopi O, kopi pekat borak padat. Sebelum itu kita akhiri dengan macam biasa. Seperti kopi yang disedut dengan penuh kenikmatan, bahagiakanlah hidup ini dengan mensyukuri setiap momen yang akan datang. So kita minum tu kita penuh dengan nikmat kan. Betul. So baru kita dapat mensyukuri momen yang kita ada tu lah. So terima kasih kepada mereka. Terus layan Borak Kopi O. Assalamualaikum. Jumpa lagi.